behind glass while I'm thinking in my head. Hello everyone, welcome back. It's me again, Syukran Energy. So hari ni kita nak pergi Kelantan. So aku sekarang dekat pejabat. Aku dah siap-siap dah, cuma nak pack sikit-sikit barang je. Tu barang-barang aku ada. So dah siap pack. So let's go. Kita tengok perjalanan nak sampai ke Kelantan. Okay? Aku masa ke kak? Masa tu kan nak menjauh-jauh orang. Apa record lah? Record je. Allah. Inilah office saya. Diorang suka buat gosip. Astaghfirullahaladzim. Betul itu Ya record. siapa? Cuma tak jenuh kan tak baik. Ya. Tapi ni kita dah sampai Bilok KLIA. Ni Azizul. gitu ah. Nampak tak muka? Nampak. Nampak, okey. So kita nak pergi Kelantan. Teacher Azri. So kita orang semua nak pergi Kelantan kejap lagi. Mantap bang. Sama harga dengan emas. Sekarang kita tengah menunggu masa untuk masuk ke dalam boarding area. Masih lagi bersama mereka. Okay. Dan kita tengok hiasan-hiasan yang ada. Apa ni? Travel bapak. Saya belum bapak. Travel anak-anak. Mereka mungkin perkatakan sesuatu. Kita masih menunggu untuk sementara ni saksikan. Tak ada konten. Cantik juga. So korang kena datang KLIA sebab nak tengok ni je. Okay. This one. Awal. Ni. Dia cakap Siapa yang design ni? kau. Dia buka lah. Sekarang kita masih lagi menunggu untuk boarding lagi. Sebenarnya kita dah boleh masuk dah, tapi nak rehat jap. Semua orang puasa. Cik Zul puasa? Puasa. Baiknya pertanyaan tu. Oh tu lah. Baiknya pertanyaan tu. So ya, sekejap lagi kita tengok apa yang akan jadi lepas ni. Nantikan. So sekarang ni kita berada dekat boarding area bersama Ustaz Azri. Ramai ya? Untuk orang nak pergi kampung? Ramai. Baik. So mungkin flight ini penuh lah. Okay. So now we're in the flight. Berlari lagi. Sekarang kita dah dekat dalam flight. Semua orang tengah boarding. Kita dah sampai tak, kita update lagi. So kita dah sampai airport KB. Yes. Kita baru sampai. So hari ni apa aktiviti kita katnya? Kita akan buka puasa. Buka puasa. Kelantan. Nantikan. Kita food hunting hari ni. Tapi Ramadan style. So ramai orang Apa? Celok apa? colek lagi. Colek mana? Colek. Okay. Saya bukan asal Kelantan, tapi itulah kita nak explore Kelantan. Bos. Baik raya. Kita dah berada kat dalam kereta. Kita on the way ke hotel kejap lagi. Bagus saya dekat sini. Refresh dulu. Kita refresh dulu. Lepas tu nanti kita sambung lagi. See you at the hotel. Dia 2 kilo daripada airport.
Sekarang kita dah sampai Perdana Hotel. Finally! So we're checking in. Check-in. So sekarang kita semua tengah check-in. Pergi bazar? Balik tengok bazar. Bukan kita nak buka puasa dengan Malaysia. So dia kita buka puasa kat Malam luar. kita pergi bazar lagi. Ha? Ada bazar ke malam? Ada. Of course ada. Ada Google dah. Wow. So kita dah check-in hotel. Bila dengan brother tu. Mula kita. So malam ni kita akan buka puasa dekat mana lah? Kita buka puasa kat mana Cik Zul? Kat Astagfirullah. tempat dia tak pasti. Tapi orang cakap dekat pantai. dia surprise tapi pantai. Nanti kita bawa, kita tunjuk dekat pantai tu betul-betul okey, cantik. So kita akan recommend dekat korang kalau okey. So kita buat tour sikit untuk ni. Betul lagi. Jom kita tour sikit. Ni dah bilik dia. It's not that bad. Okay. Really bad. Okay. Kita tengok bilik ayak. So ni boleh nak minum-minum. Bilik air ni macam gini. Mongol lah Cik Zul. Okay. So sekarang kita berehat dulu. So nak nap dalam 10 minit. Cik Zul pun dah tidur. So okay. See you tonight. Hai, kita dah siap nak keluar bersama dengan apa nama ni? Nama sosial media awak? Takkan nak sebut nama betul. Darin and Say. Kita orang dah ready untuk keluar. Siap-siap macam ini je. Untuk iftar. Lepas tu saya nak pakai slipper je. Nah, tajuk kaki. Tak dibenarkan. Kasut. Hai, sekarang kita dalam perjalanan untuk pergi ke tempat tu. Saya masih tak tahu lagi tempat tu apa. Nampak nak tengok Saya pun tak tahu kat mana. Tapi kabarnya di tepi laut. Di tepi laut lah. Nanti kita tengokkan. Semoga ada sunset. Jom. Sekarang kita berada di Kampung Patani Marketplace. As I suppose. sekali lah. Kita buat solat bawah ni laki lah. Sebab solat ni kau apa lah kau. Okay Faiz. So sekarang Faiz berada dekat Kelantan, tempat Map boleh. Play. Makan gila. Makan. Kau tahu tak? Makan. Di map boleh. Ha? Makan play. Tengah mencari tempat. Untuk Astaghfirullahalazim. Dia buat display kat sini. Nanti tak turun nanti gaya. Wedding. So sekarang kita dah sampai dekat marketplace. So kita tengok lagi apa kita makan. Kan cik? So kita dah lapar gila. Sangat.
sebelum development macam ini dan bagi memudahkan dapat tahu pulang berhari raya. So sekarang kita berada dekat apa tadi ya? Marketplace. Labalan. Gua dong kau ya? Awak lah. Yang mana? Apa? So, satu dah sampai. Wow, so kita sotong bakar. So, sekarang kita tengah tunggu. So, benda dah sampai. Tak ada semua, tapi macam banyak dah sampai. So, sotong, ikan. So, ada telur dadah kat sana. Semua orang macam tengah menahan segala nafsu yang ada. Okay, sekejap lagi kita makan puasa. Alright. So, makanan dah sampai. So, sekejap lagi lebih kurang dalam 8 plan 21 dah. So, lagi 3 minit untuk berbuka. Semua orang dah lapar. Pak Isa lapar, saya dah lapar. Macam KL lah. So, buka semua dah buka, cikgu dah buka. Makan semua. Alhamdulillah. Alamak, Syuk kata tidak ada kunci. Ha? Ya ke? Tipu. Ya. Itu saya suruh stop tadi. Kiri kanan depan belakang. Nipu. Tipu lah Syazri ni. Wah, lalu. So kita dah siap Kita dah selesai iftar. Kita nak balik. Kita nak pergi terawih. Rompang. Tolak lagi. Hamper tu kau pegang hamper. Sudah kurus lah. Tak dapat lah Cik Zul. Dapat. Pakai tenaga satu lagi. Okay. Sekarang angkat dumbbell. Lebih. Oh, lebih. Baru buat kan? Baru buat semalam ni. Benda baru pasang. Bawa dah datang buat. So kita dah sampai. Diorang nak pergi wakaf Cik Ye. So Pak Isa belakang. Hebat Ini Kelantan. Hebat lah. Budak umur 3 tahun dah pandai kecek Kelantan. Saya nak minta awal duit raya Cik Azri. duit raya kerja dulu baru tak ada raya. Saya tengah kerja lah ni. Cik Azri, saya tengah kerja. Buta apa? Cik Zul, duit raya. Pakai duit raya berani. Aku nak duit raya. Tak ada duit raya. Dah tua. Si begitulah ya bos-bos sini. Takut nak beli emas pula. Cik Zul, kau beli emas ke? Raya. Hati
Mana kali putih? Oh, dia beli Pulau Bintang lah, tapi dekat Kelantan. Apa tu? So sekarang kita sedang menunggu kita punya bos mancing. Kau lah belakang sikit. Tapi Kita masih menunggu baju Melayu. baju Melayu bos. Cik Aziz tengah eating. Dah berapa kali baju dia try Ini ni? kali kedua daripada MKL. Mungkin next year. Carut gila. Tak pasal-pasal jadi promotor Pulau Bintang kat Kelantan. Listen. Tak rolling ke ni? Dah. Tak pasal-pasal jadi promoter Pulau Bintang. Saya nampak letih sikit lah. Tapi sebenarnya saya sekarang ni sedang menunggu baju, colour baju yang saya tempah. Kalau apa tu? Boleh share? Tak Boleh kongsi share. kan? Tak boleh. Oh, tak boleh. Tak boleh. Colour tu eksklusif. Bukan awam Bukan awam. Dia royal. Dia general lah. Royal terus. Royal. Saya seorang je pakai colour tu tahun ni. Oh, seorang saja. Yes. Sekarang tengah tunggu lah dia sampai ke dari beberapa minit tapi dah Kita nantikan. dah Kita nantikan colour awam tu. dah setengah jam. Saya sabar menunggu. Kalau balik 10.30 juga tak sampai dan saya akan balik lah. Sebab nanti kejap lagi kereta jadi labu. Cukup pukul 12. Minggu dah barai. Tinggal be. Dah promo orang. Dia lagi menjadi shield. Si Pak Is yang kena tapak. Sebab be. Tinggal be. Bergendi. Bergendi rakyat. Be. Beres. Ni mungkin baju yang kita tunggu. Farhan Milky White. Milky White. Ya, yeah, betul. Betul lah. Baju yang dinantikan. Kak Bangi ada beli kat sini. Bangi ada beli kat sini. Support lokal si Azri kan? Dekat Bangi tu sebelah rumah lah. Kita support lokal walaupun dekat Bangi tu kan saya boleh pergi seberang jalan je. Yang kaki Tapi, kan? ya, tapi sebabkan saya menyupportkan siapa dia? Beli juga dekat sini lah. So inilah hasilnya. So kita ke sana Baiklah. Ke sana. Sana? Sana. Ke ada benda lain nak beli? Tak ada. Tak ada, mari. Okay, good morning. Assalamualaikum. Sekarang kita tengah bersapu pagi. Sekarang jam 5 pagi. Jumpa kan. Kita makan sapu. Cuba makan. Saya kena beli itulah. Yang semua poket. Nak duit? Beli gimbal. Tadi saya punya ada bunyi dekat situ. Apa? Sampah black. Alah saya bunyi dekat situ. Nak pergi Mana? manusia budak. Dengar tu. Ini. Dengar tu. Alamak tu kali. Kan? Ni bang awal ni. Kita dengar bunyi alam orang. Okay. Pagi tadi saya bangun saya tergelak. Sebab saya nampak something yang macam kelakar. Betul lah. Terima kasih. Terima kasih. Hello everyone, good morning. So sekarang ni kita on the way nak pergi kerja. Haji kan? Okay.
kita nak pergi kerja. Sama muka kau apa? Aku cantik. Aku cantik baby. Dah white cast. Nampak white cast guys. So kita dah dalam kereta. Sekarang kita on the way nak pergi Bacok. Program something lah. You gonna see in this. Hai. Lupa pakai sandal. Semoga hari ni mendung je. Yes. Exactly. Jumpa lagi kat sana. I want. Kejap. Saya Azizul melaporkan daripada Sekolah Kebangsaan Telaga Ara Bacok, Kelantan. Sini kita membawa sedikit hamper untuk beri sumbangan kepada penduduk di sini. Hampir jatuh. Sekian. Balan. Ada model pula negara ni. Modem dia pula. Jadi model lah dia ni. Itulah Sultan Kelantan catwalk. Kita mari ni nak jumpa rakyat ke. Inilah rakyat kita. Tengok kesejahteraan rakyat di kampung. Dok ketinggalan semua ni. Kita prihatin kepada rakyat, kepada masalah rakyat, kecukupan rakyat, makan kedok, minum kedok ke. Baby mana tu? Itu sajalah deh. Sultan. Raja ni raja. Semakom. Sekarang kita dah sampai dekat Sekolah Kebangsaan Telaga Ara Gunung Bacok. Jadi kita orang kerja dulu. Kita boleh tunjuk. Bye. Hai, so kita dah siap kerja tadi. Sekarang kita nak pulang ke hotel. Nak berehat jam sekarang dalam jam 12:17 macam tu. Kita akan berehat kat hotel. So baru kita keluar balik untuk ke apa? Kita nak pergi pusing-pusing area Kelantan ni, tengok apa yang ada. So jumpa kat hotel je. Macam okey ke? Okey, selesai. So kita nak balik, refresh dan shopping. Okay, stay tuned. Okey, sekarang kita nak keluar. Kita siap. Jadi kita nak pusing-pusing Bandar Kelantan. Marilah kita ke. Cepatlah. Let's get loud. Scan kopi pun banyak. Nak. Bukan Starbucks saja, nak scan kopi pun. My god, nampak. Nak macam tu. Barulah orang akan tengok. Oh, ya ke? Dia akan macam funny. What is this girl? Janganlah macam like macam tu je, dia kena macam ni. Tapi nampaklah you punya gigi tu like yellowish. Belum pergi apa? Sekali. Whitening. I tak pernah pergi whitening. Whitening akan rosakkan gigi you. Ya, buat gigi Mahal rosak. Tak, jangan pergi. Dia lapisan gigi Jangan tu whitening. scaling. Scaling je. Sekarang kita kat dalam plan. Kita nak pergi ke mana kita pergi? Kau buat apa ni? Kita akan ke Wakaf Cik Ye. Again? Ya ke? Bukanlah. So kita ke mana ni? Siti Khadijah lah. Siti Khadijah. Kalau di pasar Siti Khadijah, dia makan makanan yang macam-macam. So kita boleh cari makanan-makanan autentik Kelantan, seperti kuba guli ataupun Kuba guli? Ya, kuba guli. Guling kan? Bukan? Kuba guling dibuat daripada arang. Wow, takutnya nak makan. Tak, arang is good for your health. Tempurung lah kira, tempurung arang. So dia mix kat dalam butter tu ke? Yes, the batter tu. Not butter, batter. Salah English tu. Butter je lah. Batter lah. Okay. Butter tu mentega, batter tu tepung gaulan tu. Butter. Dia nak argue pula dengan kita. Netizen, kalau you all ada sebutannya betul, cubalah komen di bawah. Nanti orang cakap arang je lah. Oh, bukan cakap pasal arang. Kita cakap pasal arang, cakap pasal tepung lah. Tepung, okey. Salah Kau channel jangan buat dia ni. diam Salah channel.
Reply. Dia tunjuk pula WhatsApp dia. Nampak tak kan? Nampak lah. Tercinta WhatsApp mestilah. Dia juga tercinta. Ni kan pada sini tau. Oh, situ ke? Kau mesti pandang kat sini kan? So nak tengok muka sendiri kan, delusional. Okay, see you at Siti Khatijah. Kau mana tu? Okay, dia orang ni sekarang ni dia jenis tak puasa sangat. Duta season soybean. Yes, nanti orang akan sponsor kan? Kan? This is good. Kurang manis. Kurang manis. Product placement. Non-sponsored, okay? Contact me, okay? Seasons. Tu Datuk mana yang call? Ada. Nanti masing-masing delusional. Jangan saya kita tak, saya pakai yang siap. Harus jarum. Habis aku di YouTube ni. Aduh. Balan. Kita ke mana? No comment, no comment. Alu. Cepat dapat is. Apa hilang? Risau. Itu ada belakangnya Kak Aziz. Okay, kita start dekat dalam jam. See? Siapa kata KB kat jam? Tak ada orang yang cakap. Memang jam. Ada apa pun. Saya nak beli serunding. Tunggu. Sambal daging. Baiklah. I love Kelantan. Belilah. Dah beli. Okey. So sekarang kita ada dekat pasar. Kita jalan-jalan. Nak cari barang. So sekarang kita nak beli serunding. It's very good. Serunding 25 dolar. So sekarang dia orang tengok baju batik. So pilih authentic Kelantan batik. Do you know the difference between Kelantan batik and Terengganu batik, or even Sarawak batik, or Johor batik, or Perlis batik? Do you know what's the difference? Comment below. Komen below. Okay. Wow. Berapa hari kat sini? Balik dah. Balik dah. Kita selesai untuk Belum selesai. Khadijah. Siti Khadijah. So now we are going to Pantai Cahaya Bulan. Is it? Pergi Pantai Cahaya Bulan. PCB. Pantai Cahaya Berakhir. Cinta Ya berakhir. ke? Dulu nama asalnya Oh. Pantai Cinta Berakhir. Banyak orang memadu berakhir di situ. Itu yang dia tukar nama. Macam tak kena lah. So biar orang tukar lah. So kita tengok kat sana. Macam lagi. Cik kau be? Ujian. Kalau KB. Buat belah patah tak ujian kau. Tak tahu. Belah patah. Alah, kau nak kirim pula. Close. Aku dia letak kat Instagram yang kat Kelantan kan. Dia kat Kedah ke? Bagus. Fly malam ni. Sekarang kita berada di Pantai Cahaya Bulan. Tapi Tak awal dah. awal sangat. Kita lepak je dulu. Lepak-lepak tu santai-santai. Booking Booking dulu, booking. Jadi booking dulu. Jadi dalam nak Sekejap
Mandi dulu, minum apa? Doket je. Doket je. Bukan Rano. Kelantan kecil Dari lagi Kelantan ke Negeri Sembilan. Itu. Oh, kau nak main. Apa kes adik ni? Alah kat rumah. Tak ada statusnya, tak ada status. So basically kat sini jadi macam Jakarta ya. Sekarang kita dah ada dekat pantai Cahaya Bulan. Tapi ombak dia kuat. Sekarang kalau masa datang tak ada nampak lagi. Hai semua, kalau nak tahu yang belum pernah pergi ke pantai Cahaya Bulan atau PCB, jom tengok. Ni nak tengok. Sangat koyok pak dia. Boleh mandi sebab dia ada macam ni. Ke desa, ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira. Lagi melupakan peninggalan Projection. zaman berzaman. Pakcik dan makcik, ayu duit raya lupa nak dibeli. Ewa. Lagu ni duet tau sebenarnya. Terkira tanda Kuasa yang Maha Esa memberi nikmat pada manusia. Faiz. Go Faiz, go. Kau nyanyi lagu apa Faiz? Kau boleh nyanyi lagu apa? Semua lagu kau boleh nyanyi kan? Sanjanan merah. Satu hari ini hari raya. Alah. Aku menangis tanda gembira. Dan suara. Aku menangis tanda ku cinta kepadanya. Satu hari di hari raya, kulihat wajah suci ibuku, kulihat wajah kasih ayahku. Ku gembira, mungkin inilah dia kebahagiaan. Everybody. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah. Salah lah. Salah. Okey. Kita berada dekat. Kita kat mana? Apa nama tempat ni? Suari. Dekat Suarin Jinda Cafe. Apa nama tempat ni? Daerah Suarin lah. Tengok Okay. We love Suarin. So kat sini ni korang kena booking lah kalau nak berbuka kat sini. Tada, ada makanan dia, ada seafood and everything. Hai, so kita dah sampai dekat hotel. Nak rehat-rehat, nak mandi, nak apa semua. Jadi kita nak bertolak balik esok. So kita sambung esok. Good night for now. Bye. Hola, hari ni hari ketiga. So kita dah nak balik. We are going home today. So flight kita dalam jam 2.30.
Sekarang waktunya 11.48. Okay, jumpa kat airport. So kita check out jam 12. Nak tunggu Cik Zul lambat. Gitu. Takut. Hai, sekarang kita dah dekat departure hall. Buat ni Kita nak buat cerita dari kami sebenarnya dah kena tinggal pesawat orang ni. wow, what cast. Sekarang ni kita berada dekat Kota Baru Airport. Jadi dalam jam 1.30 lagi kita akan berlepas. Lebih kurang dalam sejam lagi. Kan Cik tu? Hotel sini kan. Ya, I akan uruskan. Takut lah. Cerita lah sikit. Boleh lah gila. Saya tak boleh. Berapa tahun dah kerja? Aku tahu. Tapi kita minta makan dia orang tak? Saya dah banyak kali dah pergi. Sekarang aduh, besar tak muka. Ya. Dan sekarang kita dah dalam flight. Kita nak balik KL. Jumpa lagi KB. Bye. Bye KB. Bye KB. Kita orang dah sampai. Kita orang dah sampai KLIA Faruja. Let's go. Ya. Finally. Selamat Hari Raya. Tiba. Kita masih menunggu mangsa seterusnya ya. Mangsa Sebelum kita nak berbuka puasa sebentar lagi. Baiklah. Okay guys, sekarang kita berada dekat ketibaan, pelepasan, whatever semua Kuala Lumpur International Airport. Kuala Lumpur International Airport. Jadi inilah saat-saat akhir untuk menghabiskan vlog ni. Don't forget to subscribe, like and share with everyone. Jumpa lagi. Tak mahu subscribe. Jumpa lagi on the next video. Bye bye. Thank you for watching and please do leave some comments. Okay, bye. A broken glass while I'm thinking in my head.